Emas fizikal versus akaun emas gap. Mana lebih baik? Hakikatnya, kedua-duanya mempunyai fungsi yang berbeza. Seperti contoh, akaun emas gap ni sangat bagus bagi sesiapa yang nak disiplinkan diri menabur emas setiap bulan dengan bajet serendah RM100 atau 1 gram dan ke atas. Tuan-puan boleh kumpul gram emas sikit-sikit dalam akaun gap setiap bulan mengikut bajet. Kemudian, bila gram emas terkumpul dah banyak, tuan-puan boleh keluarkan gram emas itu kepada emas fizikal seperti ini. Kerana emas yang paling baik adalah emas fizikal di tangan. Kerana bila emas berada dalam tangan, bermaksud kekayaan berada dalam tangan kita sendiri. Dalam keadaan ekonomi tak stabil, bukan harga emas turun naik yang kita risaukan. Tapi, akses kepada aset emas tersebut mudah atau sukar. Itu persoalannya. Bila emas fizikal di tangan bermaksud 100% emas tersebut berada dalam kawalan kita. Bukan berada dalam kawalan sistem. Selain itu, aura menyimpan emas fizikal tak sama feelingnya bila simpan emas dalam akaun. Emas fizikal ni lagi dipegang dan tengok selalu, lagi rasa nak tambah gram emas. Tapi, jika emas dalam akaun, kita hanya melihat nombor. Semestinya aura tak sama dengan emas fizikal. Hakikatnya tuan-puan, akaun emas gap sangat bagus untuk membantu tuan-puan membina tabiat menabung berterusan. Manakala emas fizikal sangat bagus untuk bantu lindungi kekayaan tuan-puan daripada masalah gangguan sistem dan gangguan internet satu masa nanti. Paling baik, gabungkan kedua-duanya sebagai strategi untuk memaksimumkan simpanan emas tuan-puan. Nak saya guide tuan-puan simpan emas dengan ilmu? Tuan-puan boleh klik borang saya up di bawah, nanti saya bantu tuan-puan sebaiknya.